Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Go Click Pictures. So dalam video yang lepas kita dah berbincang tentang Pro 2 Beza, Pro 2 Myvi, daripada tahun pengeluaran, varian, kita dah tahulah supaya mudah untuk kita pilih kereta second hand yang mana yang berbaloi untuk kita beli. Myvi adalah King Malaysia dan satu-satunya sedan yang daripada keluarga Pro 2 adalah Pro 2 Beza. Kita dah cover. Hari ini kita nak cakap tentang adik kepada kedua-dua kereta yang kita sebutkan tadi, iaitu Pro 2 Azia. So, kereta Azia ni adalah kereta yang paling kecil, paling murah dalam keluarga Pro 2. Even Pro 2 Azia ada varian pada harga RM22,000 sahaja. Walaupun Azia paling murah, paling kecil, tapi Azia adalah antara kereta yang penting sebenarnya dalam line-up Pro 2. Sebab ramai yang beli Azia ni sebagai kereta yang pertama dan sehingga hari ini Azia masih lagi menjadi antara model yang paling laris dalam Pro 2. So, video kali ini kita akan kongsikan semua generasi Azia, tahun pengeluaran, varian, facelift dan juga harga pasaran second hand semasa untuk Pro 2 Azia. Azia mana yang paling berbaloi untuk kita beli pada tahun 2026. Pertama sekali, Azia yang pertama dah pun dilancarkan pada tahun 2014 bagi menggantikan Pro 2 Viva. Dulu kita ada Kancil, kita ada Viva, kita ada Kelisa. Tapi kini Pro 2 cuma ada kereta Azia sebagai kereta yang paling kecil dalam keluarga Pro 2. Myvi ni dia kira compact car yang besar sikit dah berbanding dengan Kancil dan juga Kelisa even pada zaman itu pun. Beza keluar kemudian sikit pada tahun 2016. So nak kenal model yang generasi pertama ni yang pada tahun 2014 sebelum facelift, paling obvious muka depan dia. Dah macam Angry Bird kalau warna merah. Azia generasi pertama dilengkapi dengan enjin 1.0 liter, enjin jenis 1KR VE, 3 silinder, 67 kuasa kuda. Dia kecil tapi dia tahan lasak. Dia tak mudah rosak. Kadang-kadang saya terfikir juga waktu produk Azia ni dilancarkan, tak ada pula orang bising tentang enjin 3 silinder ni. Beza dengan S70, waktu pelancaran dia, enjin bergegar lah, bising lah, macam-macam. Ketika dilancarkan pada tahun 2014, dia ada beberapa varian. Yang pertama E, G, SE dan juga Advance. So obviously E adalah model yang paling asas. Dan E cuma ada manual saja, dia tak ada auto. Kalau auto paling murah kita kena ambil standard G. Waktu launching harga on the road untuk variant E ialah RM25,000 sahaja. Variant atas dia iaitu G manual berharga RM33,000, manakala auto sekitar RM35,000. Atas dia lagi, variant SE 38 ke 40,000, manakala AV ataupun Advance pada harga RM45,000. Kalau Azia E untuk tahun-tahun awal ni, kita boleh kenal dia, dalam dia tak ada radio, dalam dia tak ada central locking, dia tak ada power window belakang, depan saja ada power window. Sport rim pun dia tak ada, dia cuma ada rim besi yang macam band sekolah dulu. So memang ini betul-betul kereta yang paling asas, macam kereta lama dulu-dulu. Siapa yang pernah naik kereta yang tak ada central locking? Bila kita parking kereta, kita kena make sure semua pintu depan dan juga belakang dah pun dikunci secara manual. Of course, untuk Azia 2014, yang dicari adalah variant SE dan juga Advance. Sebab rupa dia lebih menarik, dia ada sport rim, dia ada body kit, dan spek dia lebih lengkap lah berbanding variant G dan juga E. Terutamanya power window belakang tadi, headlamp pun projector dan juga semi bucket seat. Harga pasaran 2026 untuk Azia 2014 sebelum facelift. Dia sangat bergantung kepada varian apa yang kereta tu keluar masa showroom. Kalau varian E boleh dapat harga paling murah sekitar 12 ke 14,000 untuk tahun 2014. Kalau tahun 2016 kita boleh dapat pada harga 14 ke 18,000. Kalau varian yang paling tinggi kita boleh cari AV ataupun Advance pada harga, kalau 2014 tu mungkin kita boleh dapat 17,000, dan kalau kita nak yang lebih baru sikit tahun 2016 harga dia RM22,000, insyaAllah dapat. Lepas 2017, Azia menerima facelift yang pertama. So apa yang berubah
dia tak banyak berubah sebenarnya, walaupun bahagian depan tu adalah sedikit berbeza, lampu baru, bumper baru, grill pun baru, tapi dalaman kereta ni enjin dia, dia dah pun upgrade kepada VVTi, iaitu Variable Valve Timing. Enjin yang sama ni juga dah pun digunakan pada Pro 2 Beza yang dah pun launching pada tahun sebelumnya, iaitu pada tahun 2016. Jadi pada tahun 2017, adik dia pinjamlah enjin abang dia, masukkan ke dalam Azia Facelift tahun 2017. Selain daripada enjin, interior juga dah pun ada upgrade, lebih moden dah untuk model facelift ni. Yang penting, dalam dia dah ada eco mode. Even variant E yang paling basic pun ada eco mode. Terserahlah kereta Azia sebagai kereta yang jimat minyak, enjin kecil, kereta pula ringan. Overall, facelift 2017 ni kebanyakan dia adalah pinjam daripada Pro 2 Beza yang dah pun di-launch pada tahun 2016. Kalau nak lebih banyak beza, kita kena tunggu facelift pada tahun 2019. Walau macam mana pun, disebabkan Pro 2 dah ada Pro 2 Gear Up, kebanyakan owner dah pun upgrade. So, rupa luaran kereta Azia kebanyakannya dah ada rupa Pro 2 Gear Up lah. Yang lebih cantik dan tak ada lah terlalu basic, sampaikan front lip tu pun tak ada. Kita kena ingat kalau kita beli kereta second hand ni, rupa luaran owner lama kebanyakannya dah upgrade. Dah tukar headlamp, dah tukar bumper, skirt, semua dah boleh, semua owner dah pasang. Tapi yang kita kena tahu, kalau kita penggemar gadget ataupun kita nak safety features yang tertentu, kita patut ambil variant yang lebih tinggi lah. So, harga pasaran 2017-2019 bergantung juga pada variant, sebab harga launching pun dah banyak beza. Variant E dilancarkan pada harga RM25,000 dan variant Advance masa launching dijual pada harga yang hampir sekali ganda, iaitu RM43,000. So, saya boleh cakap yang paling murah boleh dapat untuk tahun 2017 antara RM17,000 ke RM20,000, 2018 daripada RM18,000 ke RM22,000, 2019 sebelum facelift boleh dapat pada harga RM20,000 ataupun sampailah ke RM24,000. Tapi kalau kita memang kereta nak good condition tu, dah bikin, dah repair, kita kena expect lah harga yang lagi mahal daripada yang saya sebutkan tadi. Bagi saya, kita boleh cari kereta yang harga lebih murah dan kita repair sendiri. So, kita tahu terus history kereta tu sebab kita dah repair semuanya baru, serba baru. Katakan anda nak cari Azia manual untuk tahun 2017 ke atas, tak boleh. Sebab untuk 2017 ke atas, Azia manual cuma ada pada variant E saja. Sebab semua variant yang lain, dia cuma ada dengan gear auto. Itulah dia, facelift tahun 2019. Yang saya anggap facelift 2019 ni adalah special edition untuk Pro 2 Azia. Sebab dia ada Azia Style. Dikala orang pakai SUV, Pro 2 pilih Pro 2 Azia untuk make up sampai look dia macam SUV. Ataupun lebih kita kata mini crossover. So, variant baru ada G Extra dan juga variant paling atas iaitu Azia Style. G Extra muncul sebagai pilihan paling popular sebab harga tak terlalu mahal dan spek lebih lengkap berbanding dengan model asas. Azia Style pula dengan cladding hitam, reka bentuk lebih sporty, siap ada roof rail ke atas untuk nak dapat look macam SUV. Untuk ciri keselamatan, variant makin banyak. Tapi cuma variant G Extra, SE, AV dan juga Style yang dapat Vehicle Stability Control, VSC dan juga Traction Control. Kalau 2017, semua ni tak ada dalam semua variant. Tahun 2019, dapat dekat Azia satu benda yang wow sebenarnya sebab kereta bajet seperti Azia dapat features yang up to date juga sebenarnya pada ketika itu. Untuk harga pasaran, Azia 2019 facelift untuk tahun 2019 boleh jumpa pada harga RM21,000, RM25,000, 2020 mungkin RM23,000 ke RM28,000 dan juga yang terakhir pada tahun 2021 lebih kurang RM25,000 ke RM30,000 sebelum adanya Azia generasi kedua pada tahun 2023. So, 2023 Pro 2 melancarkan Azia serba baru yang bukan facelift. Ini generasi kedua sepenuhnya. Dari segi bentuk, saya nak tanya anda.
yang mana anda lebih minat antara generasi kedua ataupun generasi pertama? Saya personally, saya lebih suka pada Azia yang lama ataupun generasi pertama sebab dia lebih kecil berbanding dengan Azia generasi kedua. Tapi adalah pro and cons. Generasi pertama dan kedua produk Azia ni dia macam dua kereta yang lain tapi dia guna nama yang sama. Azia dan juga Azia. Beza wheelbase dan sebagainya memberikan perbezaan dari segi practicality, feel pemanduan. Azia 2023 memang lebih selesa, lebih stabil berbanding dengan generasi pertama. Azia generasi kedua juga menggunakan gearbox CVT. So, Azia yang memang jimat minyak untuk Azia 2023 lagi jimat. Tapi tetap bagi saya, generasi pertama lagi best kalau kita nak drive, of course, dalam bandar. Apa lagi yang berubah? Semestinya dia pakai platform baru, ASA, safety features yang lebih canggih, reka bentuk yang ramai orang anggap dia lebih premium. Untuk variant dia ada 4. Untuk variant G Untuk variant G dia tak seperti yang Azia generasi pertama, dia tak terlalu asas. Yang ini ada radio dah, ada head unit. Harga baru RM38,000. X RM40,000, SE RM44,000 dan juga AV RM49,500. Sepintas lalu kita lihat pada harga, bagi saya harga ni kurang menarik sebab Azia sepatutnya menjadi model yang paling rahmah. Dengan harga yang saya sebutkan tadi, saya rasa Proton Saga pun lagi murah. Jadi kalau anda cari kereta baru, malah di pasaran second hand pun kita tahu kekuatan resale value Pro 2 berbanding Proton. So Proton Saga second hand pun akan jadi pilihan yang lebih menarik berbanding dengan produk Azia. So, nak tak kalau saya share pula harga second hand Proton Saga? So, komen di bawah. Harga pasaran. So, Azia generasi kedua ni taklah terlalu lama. Dia start 2023. Harga dia pada tahun 2023 paling murah boleh dapat dalam RM35,000 ke RM42,000. 2024, RM38,000 ke RM45,000. Untuk tahun 2025 daripada RM40,000 ke RM48,000. Bayangkan, kereta baru RM49,500 tapi second hand ada orang boleh jual pun pada harga yang hampir sama dengan RM49,000. Itulah yang dikatakan kekuatan resale value yang ada pada Pro 2. Azia, Myvi, Beza sama saja. Harga second hand Pro 2 tetap tinggi. Kenapa Azia? In general, kereta Pro 2 memang terkenal dengan jimat minyak, cost service murah, dia mudah untuk drive dalam bandar. Tapi produk Azia ni saya rasa yang paling mudah untuk Azia ni paling mudah untuk kita pandu dalam bandar. Parking senang, U-turn pun senang, nak masuk lorong sempit pun mudah. Seterusnya, semestinya resale value produk Azia yang kuat sama macam model-model Pro 2 yang lain. Kelemahan produk Azia terletak pada ruang kabin yang kecil. Bagi saya itu tak ada masalah sebab kita akan gunakan kereta Pro 2 Azia ni untuk kegunaan bandar ataupun sebagai second car pun. Azia ni sebenarnya lebih kecil daripada Myvi, tapi untuk Azia yang generasi kedua 2023 ni sebenarnya dia dah tak banyak beza dengan Myvi. Bahkan Azia 2023 ni kalau wheelbase dia tu dia panjang sikit daripada Myvi yang third generation. So kalau tanya saya lebih prefer Azia yang first generation. Kelemahan Azia yang lain seperti kita tahulah, enjin dia memang jimat minyak, memang mudah maintenance, tapi bagi saya dia kurang power. Kalau bawa kat highway memang kita kena berhemah lah sebab top speed yang saya dapat untuk Azia the second generation pun lebih kurang 110 saja. So kalau kita naik 5 orang dewasa pula, kita pi naik genting, memang kita rasalah dia under power. Kelemahan Azia yang paling saya considerkan ialah penebat bunyi. Untuk Azia, first generation ke second generation ke, memang kita dapat dengar bunyi angin, bunyi tayar dengan jelas. Azia mana yang paling berbaloi? So, kita tanya dulu bajet kita. Kalau RM15,000, saya cadangkan untuk Azia Special Edition tahun 2016 ke 2016 sebelum facelift 2017. Kalau kita ada bajet RM20,000, saya cadangkan Azia G Extra
pada tahun 2018. Kalau kita ada bajet 25,000, kita cadangkan Azia Style yang mini crossover tu pada tahun 2019 ataupun mungkin 2020. Tapi kalau kita ada bajet 40,000, kita terus cari kepada Azia generasi kedua variant AV mungkin. Personally, in overall, kalau mencari Azia second hand, saya cadangkan untuk Azia G Extra ataupun Style pada tahun 2019, iaitu pada awal launching facelift yang kedua pada tahun 2019. Tak kisah variant yang mana pun sebenarnya, tapi yang penting saya lebih suka Azia generasi yang pertama. Itulah dia panduan untuk Azia second hand daripada tahun pengeluaran sampailah kepada variant. So, kita dah cover Myvi, Beza, Azia. Kereta apa yang kita akan cover lagi di video akan datang? Komen di bawah. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.